Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1745. Antara paparan utama. Sidang Kemuncak ASEAN, PMX bertahan jemput Trump. Kepimpinan Malaysia selaku pengerusi ASEAN dapat pujian PBB. Janji lawan saman fitnah DAP sampai mati, kini minta maaf pula. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak pihak yang mempertikaikan jemputan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menghadiri sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Ibu Negara bulan depan. PMX menegaskan Malaysia akan menggunakan platform diplomasi berkenaan untuk terus menyuarakan isu Palestin. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut berkata Malaysia perlu bijak berunding dan mengekalkan suara yang tegas dalam mempertahankan kebenaran namun dengan cara berstrategi. Ahli Parlimen Tambun itu berkata walaupun bukan negara besar, Malaysia tetap dihormati dunia kerana pendirian yang konsisten dalam mempertahankan keadilan serta kebebasan bersuara di pentas antarabangsa. Malaysia lantang mempertahankan Palestin tetapi pada masa sama kita gunakan saluran diplomatik. Kita bebas bersuara kerana kita negara merdeka dan bermaruah. Kita juga mesti pandai berkawan. Sebab itu kita kena pandai berunding. Suara kita tetap menyatakan yang benar dan hak tetapi dengan cara bijaksana, katanya di petik media perpaduan. Bila berkata demikian pada Majlis Jelajah Wira Madani dan sambutan ulang tahun ke-20 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di Kompleks APMM Zon Maritim Sandakan pada Sabtu. Hadir sama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah. Mengulas lanjut, beliau berkata sikap segelintir pihak yang menolak hubungan dengan Amerika Syarikat menunjukkan mereka tidak mengambil kira kepentingan ekonomi dan negara khususnya dalam sektor ekspor produk berteknologi tinggi. Nilai ekspor semikonduktor Malaysia ke Amerika Syarikat sahaja berbilion ringgit. Puluhan ribu rakyat bekerja dalam sektor itu. Kalau kita tolak bulat-bulat, ia rugi rakyat, ujarnya lagi. Perdana Menteri turut berkata walaupun Malaysia sebuah negara kecil, kemampuan pentadbiran selain dasar luar dan corak diplomasi yang jelas serta terbuka telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang sentiasa dihormati dunia. Menurutnya lagi, perkara itu jelas terbukti apabila Malaysia menjadi orang tengah dalam konflik serantau termasuk di sempadan Thailand, Kemboja serta proses peralihan kemerdekaan Timor Leste. Beberapa bulan lepas Presiden Xi Jinping datang, bulan depan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula datang. Mana ada banyak negara kecil dapat layanan begitu. Ini bukti dunia hormat Malaysia. Ketika ada konflik di sempadan Thailand, Kemboja, mereka minta Malaysia jadi orang tengah. Begitu juga Timor Leste, dulu sebahagian daripada Indonesia, kini merdeka dan insya-Allah Oktober ini akan menjadi anggota ASEAN ke-11 jelasnya. PMX berkata sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Oktober ini bakal menghimpunkan pemimpin dunia termasuk dari Amerika Syarikat, China, India, Australia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jepun, Korea serta negara anggota ASEAN. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani, terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Jom Channel sangat berbangga dengan keupayaan Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025 yang jelas menunjukkan perubahan yang baik demi kesejahteraan serantau ASEAN di samping disegani negara luar. Justru marilah kita bersama-sama berganding bahu menyokong dan mendukung usaha baik kerajaan, mengharumkan nama dan membawa Malaysia bangkit bersama sinar yang memukaukan di persada dunia. Jom Channel sentiasa mendoakan semoga segala usaha, perbincangan serta perancangan menuju ke sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang dilaksanakan bersama bakal berjalan lancar dan sentiasa dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memuji peranan dan kepimpinan Malaysia dalam menjalankan tanggungjawab selaku pengurusi ASEAN pada tahun ini. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata penghargaan itu dizahirkan sendiri oleh Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres dalam pertemuan dua hala bersama pemimpin berkenaan di sela-sela Perhimpunan Agung PBB di New York. Mohamad berkata Guterres menyatakan PBB memberi sokongan penuh kepada Malaysia dalam menjalankan tanggungjawab selaku pengurusi ASEAN. Guterres amat menghargai dan memuji peranan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN. Malah beliau sendiri menyatakan pada pertemuan tadi bahawa beliau akan hadir pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada Oktober ini. Saya juga telah menyerahkan surat jemputan ke sidang kemuncak daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Setiausaha Agung PBB hari ini, katanya. Dalam pertemuan itu, katanya lagi, Guterres turut menzahirkan rasa amat gembira dengan peranan dan pendirian Malaysia dalam isu berkaitan Palestin, termasuk ucapan-ucapan Perdana Menteri yang lantang memperjuangkan isu berkenaan di pentas antarabangsa. Guterres berkata apa yang dilakukan Malaysia adalah selaras dengan hasrat beliau selaku Setiausaha Agung PBB dan akan memberikan sokongan dalam apa juga bentuk diperlukan Malaysia dan ASEAN. Ini supaya isu Palestin yang disifatkannya melampaui batasan kemanusiaan akan dapat diselaraskan sebaiknya sehingga tertubuhnya sebuah negara Palestin yang merdeka, ujarnya lagi. Dalam pada itu, Mohamad yang turut menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Ibu Pejabat PBB berkata, ketegasan Malaysia memperjuangkan isu Palestin turut mendapat pengiktirafan pertubuhan itu. Banyak negara menghargai ucapan yang begitu tegas Perdana Menteri di Doha. Kenyataan negara pada sidang kemuncak luar biasa Arab Islam. Sekarang adalah masa untuk kita bertindak. Masa untuk pastikan apa sahaja yang kita nyatakan dapat dilaksanakan secara koordinasi bersama. Kita mendesak supaya suara dan juga keputusan OIC ini dibawa ke peringkat lebih tinggi lagi di peringkat PBB dan dilaksanakan dengan secepat mungkin, tegasnya. Dalam mesyuarat itu juga, Timbalan Presiden UMNO itu turut mengumumkan peruntukan tambahan berjumlah kira-kira RM420,000 yang disalurkan kepada Tabung Amanah Kemanusiaan OIC untuk Rohingya. Dalam pada itu, Mohamad turut mengadakan pertemuan dengan rakan-rakan sejawatnya antaranya dari Jordan, Bahrain, Mesir, Turki dan Slovenia. Selain Ketua Pesuruhjaya Agensi PBB untuk Pelarian Palestin Anwar Philip Lazarini, dalam pertemuan itu Slovenia antaranya mahu mengadakan hubungan dua hala yang lebih baik dengan Malaysia. Dan kita akan membawa perkara ini supaya diadakan hubungan di peringkat pegawai-pegawai kanan antara Malaysia dan Slovenia, jelasnya lagi. Dalam perkembangan berasingan, Mohamad turut memaklumkan telah menyerahkan instrumen penyertaan Malaysia bagi konvensyen mengenai pendaftaran objek yang dilancarkan ke angkasa lepas kepada Timbalan Setiausaha Agung bagi Hal Ehwal Undang-Undang dan Penasihat Undang-Undang PBB, Eleanor Jane Pritt di Ibu Pejabat Pertubuhan itu pada Sabtu. Konvensyen itu bertujuan mewujudkan satu sistem pendaftaran objek angkasa yang telus dan bertanggungjawab, sekaligus meningkatkan keselamatan angkasa, ketelusan dan kerjasama antarabangsa. Terima kasih, syabas dan tahniah Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusi ASEAN 2025. Agak melucukan apabila dikala Malaysia dan kepimpinan Kerajaan Madani mendapat pujian tinggi serta disegani oleh kuasa besar negara luar. Namun di dalam negara kita sendiri masih lagi wujud segolongan pihak yang hanya tahu mencaci cerca, hinaan dan melemparkan fitnah yang dangkal demi menjahanamkan kestabilan negara. Oleh itu, buat kerajaan teruskan usaha dan kerja kalian mengemudi negara, membaik pulih ekonomi yang semakin memberangsangkan demi keutamaan rakyat dan negara di samping melawan pembodohan puak pembangkang. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Ramal, Muhammad Syafiee Ngah dari PAS membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan berhubung hantaran Facebook pada Oktober 2022 yang mendakwa pemimpin DAP itu menyokong ideologi komunis. Dalam satu hantaran pada pagi Jumaat, yang di-Petua PAS kawasan Bangi itu mengakui kenyataan dikeluarkan beliau ketika pilihan raya umum ke-15 yang lalu sepenuhnya tidak benar, tidak berasas dan secara keseluruhannya tidak mempunyai sebarang merit.
Kenyataan beliau 3 tahun lalu mendakwa Shahrizan sebagai bukan seorang Muslim yang jujur dan taat beragama serta menyokong ideologi komunis. Beliau juga berjanji untuk menarik balik sepenuhnya kenyataan-kenyataan tersebut tanpa syarat. Saya, Muhammad Syafiee Ngah, dengan ini tanpa syarat dan secara nyata memohon maaf kepada YB Shahrizan Johan atas kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh saya dan diterbit melalui Facebook Live di platform media sosial saya pada 25 Oktober 2022 iaitu menjelang PRU dan antara 8 Julai 2023 hingga 12 Julai 2023 menjelang PRN Selangor. Saya amat kesal dalam membuat atau menyebabkan penerbitan kenyataan-kenyataan tersebut serta secara penuhnya menyedari kecederaan, distres dan kerosakan reputasi yang disebabkan oleh tindakan-tindakan saya kepada Shahrizan. Sehubungan itu, saya dengan ini menarik balik sepenuhnya kenyataan-kenyataan tersebut tanpa syarat dan memberikan aku janji tanpa bersyarat dan secara nyata untuk tidak membuat atau menerbitkan sebarang kenyataan-kenyataan lanjut yang bersifat fitnah atau yang berkemungkinan memfitnah Shahrizan dalam apa jua bentuk atau cara. Katanya dipetik Harapan Daily. Syafiee pada masa sama berkata beliau akan mengambil tanggungjawab penuh terhadap tindakan-tindakannya dan secara komited untuk memastikan bahawa beliau akan bertindak dengan lebih berhati-hati, hormat dan berintegriti pada masa depan. Sungguh menghairankan apabila YB Pasungan Ramal Muhammad Syafiee Ngah meminta maaf dalam saman fitnah ahli parlimen Bangi dari DAP, Shahrizan Johan. Dulu katanya akan lawan sampai mati, jadi kini dia dah matikah? Kononnya ini perhitungan melibatkan ideologi PAS dan DAP. Namun ideologi apa yang menghalalkan PAS untuk memfitnah dan menuduh orang lain sebagai bukan seorang Muslim yang jujur dan taat serta menyokong ideologi komunis? Oleh itu, adakah ini ajaran Islam atau ideologi Khawarij PAS? Perangai mempersoal keimanan lawan politik ini merupakan perangai hulu, takfiri dan Khawarij. Nak tengok perangai ahli-ahli dan pemimpin PAS, lihatlah perangai YB PAS ini. Kalau benar PAS yakin dengan tuduhan seumpama ini seperti yang sering diulang-ulang, inilah masa terbaik untuk buktikan di mahkamah. Kenapa pula minta maaf? Konon berjiwa besar kerana minta maaf, tetapi hakikatnya takut duit melayang ke? Jadi apa pula hukum makan gaji adun atau ahli parlimen yang menang dengan kempen fitnah seperti itu? Walaupun satu demi satu pemimpin PAS ini sudah terbukti bersalah di mahkamah, namun nampaknya masih lagi tidak serik. Oleh kerana tanpa rasa bersalah dan segan silunya, mereka yang mendakwa sebagai memperjuang agama dan bangsa masih lagi berani memfitnah pihak yang tidak sependapat dengan mereka. Sungguh jijik dan memalukan. Adakah ini ajaran agama Islam yang sebenar atau ini hanya mainan politik kalian yang disembunyikan di sebalik ayat Al-Quran? Nah, inilah beza yang jelas antara berpolitik menunggang agama dan berpolitik mengikut panduan agama. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel, saluran berita TV internet nombor 1 di hati anda untuk mendapatkan berita politik tanah air. Dari sungai ke segara, Palestin bakal dan pasti merdeka. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.